hari tadi hujan turun sedikit. Tapi sudah kembali baik dan kembali sesuai untuk perlumbaan bagi Honda RSX Winner One Week Challenge akhir. Bersedia bagi memulakan perlumbaan. Semua 21 pelumba sudah kembali untuk mereka memulakan di lap yang pertama. Kita akan saksikan di balik sana telah pun dilepaskan. Jentera 18 adalah tumpuan kita. Fahim Naufal, adakah dia berjaya untuk mengambil selekor yang pertama? Nampaknya permulaan yang masih lagi seimbang, masih lagi awal ketika mereka melepasi selekor yang pertama. Satu kumpulan besar, semua dalam keadaan yang baik. Lepas pada selekor yang pertama, selamat yang penting untuk kesemua pelumba. Fahim Naufal yang bermula dengan baik di hadapan. Kita dapat lihat mula-mula ni kerana mereka menggunakan semuanya jentera yang sama dan warna yang hampir sama. Topi mereka juga sama untuk kita lihat nombor pada jentera masing-masing membezakan antara pelumba. Dan lihat mereka sampai lepas tamat di pusingan pertama, tak terasa 18 yang berada di tempat pertama. Jadi Fahim yang bermula dengan baik pada pusingan pertama ini untuk berada di kedudukan tempat yang pertama. Ryan Arif tempat yang kedua, Waqif Amsyar tempat yang ketiga. Ryan lakukan catatan terpantas 52.386, tapi kita lihat saingan yang begitu sengit. Perubahan di selekor yang pertama tadi. Ryan telah pun memintas Fahim, tapi Fahim dalam kedudukan bahagian luar cuba untuk masuk. Tidak ada jurang yang besar, tapi 1, 2, 3 ni begitu rapat. Lagi kita boleh nampak bagaimana berupaya Ryan mempertahankan kedudukan walaupun Fahim cuba untuk merampas kembali dari peringkat awal. Kedudukan yang rapat di antara 1, 2, 3, 4, 5 pelumba di hadapan yang mula nampak gap jarak antara mereka dengan pelumba-pelumba belakang. Jadi mereka 5 pelumba ini pada lap yang kedua cuba untuk melarikan diri dengan Ryan Arif merampas bukan tempat yang pertama. Dia kira rapat tempat yang kedua oleh nombor 11 Wazif Amsyar yang naik tempat yang kedua. Dan ketiga barulah Fahim Naufal Muhammad Faiz. Tapi di belakang kedudukan 4, 5 juga begitu rapat. Babaikan jentera 20 itu Syami dan juga jentera nombor 3 itu Harif Ikwan juga mengikuti rapat. Mereka sampai ke selekor yang kedua, 3 ini adalah sangat penting kita lihat. Itu rapat. Jadi Fahim perlu mencari ruang. Masih ada masa sebenarnya untuk 5 pelumba di hadapan untuk berubah kedudukan mereka walaupun dipimpin oleh Ryan. 8 pusingan lagi untuk tamatkan dan pada kedudukan yang rapat begini dan cara mereka mengambil selekor ke-7 ini yang penting untuk dapatkan kelebihan dekat sini menuju ke 8 dan 9. Dapat mengawal dengan baik Ryan Arif kekakan. Dan nampaklah 5 pelumba ni menjarakkan diri pada lain-lain pelumba di belakang. Ryan semakin laju, dia sampai dengan 50.313. Jadikan pelumba terpantas dan juga pelumba yang sedang mendahului. Lurus di sini juga tidak ada perubahan. Begitu juga sengit dengan 3 pelumba depan yang sedikit menjarakkan Ryan, Wazif dan juga Fahim yang terus bersaing. Jadi kita lihat semakin yakin Ryan untuk dia memimpin 2 pencabar di belakang ini. Dan mereka sampai ke 3 selekor terakhir. Dari bahagian luar cuba untuk masuk tapi belum cukup untuk memintas kedudukan Ryan Arif yang begitu sesa. Ya, sudah dalam 2 pusingan mendahului perlumbaan ini berada di tempat pertama, bermula tadi di tempat yang kedua, berjaya memintas Fahim dan mengekalkan kedudukannya sekarang di hadapan di tempat yang pertama. Masih lagi mengekalkan kedudukan ini daripada Wazif Amsyar yang melakukan masa terpantas di 49.931 saat dengan Fahim Naufal tinggalan tempat yang ketiga. Dia cuba untuk berikan cabaran untuk naik tempat yang kedua. Dia telah berjaya sebelum sampai di selekor yang kedua. Satu tindakan yang bijak dari Fahim, dia berjaya mengambil peluang untuk kembali semula bersaing untuk menjadi pendahulu. Tapi kita nampak dari segi corak tunggangan ini, nampak Ryan ini lebih agresif setakat ini. Dia dapat untuk menggunakan kelebihan yang baik ketika di selekor. Kedudukan yang masih lagi rapat. Belum selamat lagi untuk Ryan Arif di tempat yang pertama kerana dia menoleh ke belakang. 3 pelumba ini dipisahkan kurang tadi 1 saat dengan Syami Mifzal Salmizan mengikuti saja mereka di belakang. Di tempat yang keempat dan Ahmad Haris Ikwan, Ahmad Mulana berada di tempat yang kelima. Dia mulai ketinggalan sedikit. 4 pelumba di hadapan ini yang kedudukan rapat. Dan
sudah berapa pusingan untuk berada di hadapan bagi Ryan Arif. Dia sudah 4 pusingan mendahului mimpin perlumbaan ini. Kita masuk di pusingan yang 5 lagi untuk tamat di pertengahan perlumbaan yang mempertahankan kedudukan di hadapan bagi Ryan Arif. Di sini sangat penting, tapi tidak ada reaksi daripada 3 pelumba di belakang. Di bahagian dalam tadi cuba untuk masuk dan Wazif cuba untuk memintas, tapi sampai semula untuk mengekalkan kedudukan 3 pelumba ini tetap. Fahim di tempat yang kedua, Wazif tempat yang ketiga, belum mereka sampai di pusingan yang ke-6. Yang semakin laju kita nampak 3 pelumba yang cuba untuk menjarakkan, cuba untuk meninggalkan Syami di kedudukan yang keempat. Sampai dan juga turun untuk di selekor yang pertama. 3 pelumba ini cuba untuk melihat ke belakang juga untuk Wazif. Semakin rapat. Ini yang kita mahu daripada Fahim. Dia perlu bertindak. Walaupun ada 4 pusingan, tapi reaksi ini memberikan amaran kepada Ryan supaya dia lebih bersedia untuk perebutan terpantas dan juga untuk memenangi peluang yang pertama bagi kategori RSX One Make Challenge ini. Rapat ketiga-tiganya. Dari bahagian dalam semakin rapat antara Ryan, Fahim dan juga Wazif. Begitu juga dengan Syami sampai semula. Dan secara tak langsung juga menolak sedikit jentera nombor 3 itu Harith Ikhwan di kedudukan yang kelima. Dari sudut ini nampak jelas 4 pelumba ini bersaing begitu rapat, tetapi tidak ada perubahan kedudukan kekal. Sebaliknya di kalangan 4 pelumba, Syami ada terpantas di pusingan ke-7 tadi dengan 49.806. Dia kekal di tempat yang keempat. Ryan, dia fokus, tidak ada masalah untuknya setakat ini, tapi debaran itu pasti dirasai. Di selekor 2, dah 2 kali kita nampak reaksi Fahim yang cuba memberikan saingan sengit, cuba lebih rapat kepada Ryan. Ryan masih mempertahankan kedudukan di hadapan. Bermula daripada pusingan yang kedua lagi, dia berada di tempat yang pertama. Di Fahim sekarang ini mengikori saja. Mungkin strateginya kita tak tahu untuk dia masuk minta pasal air, tapi dia nampak kedudukannya. Waqif yang kembali cuba merampaskan kedudukan, tapi ditutup dengan rapat kembali oleh Ryan, oleh Fahim untuk bukan tempat kedua. Tapi lah kita nampak nombor 4 tu lah, Syami Mifzal yang melakukan masa terpantas tadi 49.806 saat. Dia mengikori dan semakin rapat dengan 3 pelumba di hadapan ini. Ya, dah 2 pusingan dia terpantas. Jadi bukannya Ryan tapi Fahim, Wazif juga perlu berhati-hati untuk kedudukan mereka tak selamat menuju 2 pusingan yang terakhir. Kita nak lihat lebih agresif dari 4 pencabar ini untuk perebutan kemenangan pusingan pertama. Namun Ryan dalam kondisi yang baik, fokus dia tak terganggu dan dia sentiasa kekalkan momentum ini. 4 pelumba yang akan merebut 3 tempat di atas podium. Buat masa ini memang Ryan yang berada di hadapan, tapi kita nampak Fahim dengan Waqif memang rapat sekali. Tapi kesilapan sedikit di 7 ni boleh menyebabkan mereka kehilangan kedudukan yang sangat genting sedikit. Jadi sini tekanan yang ada kepada kesemua pelumba. Jadi semakin mendebarkan, mereka sampai ke pusingan yang terakhir. Fahimo di pusingan yang ke-9 tadi 49.801 dia terpantas. Namun pusingan adalah pusingan yang paling penting untuk keempat-empat pelumba untuk berada di podium. Siapa yang akan berada di podium? Namun masih lagi kita oleh Ryan dengan tunggangan yang begitu baik. Dia di sinilah sukar sikit untuk Fahim sampai rapat. Dia akan cuba beberapa selekor lagi untuk mengejar. Dia sudah berada di tempat yang kedua di peluang terakhir untuk mereka. Final lap untuk kesemua pelumba. Ada back marker saya nampak di hadapan. Ini akan berikan cabaran berbeza sedikit kepada kesemua pelumba selekor yang ke-7. Ya, Ryan berjaya untuk melepasi dan sekarang ini Fahim berada di tempat yang kedua. Semakin menghampiri untuk dia memenangi pusingan pertama. Kedudukan tidak berubah. 1, 2, 3 kekal untuk Ryan, Fahim dan juga Wazif yang telah pun sampai. Dan sayang untuk Syami kerana dia 2 pusingan, pusingan ke-8, 9 dia dalam catatan terpantas. Namun sayang dia tidak berjaya untuk memintas Wazif di tempat yang ketiga. Jadi kemenangan pertama untuk Ryan, Fahim di kedudukan yang kedua, manakala melengkapkan podium tempat ketiga ialah Wazif Amsyar.